Okey, jom kita masuk dulu. Assalamualaikum. So di kawasan depan ada rak kasut. So ni bilik pertama 101. Dia ada double bed and dia ada toilet sekali lah. So setiap bilik dia ada projector. Memang dia tak provide TV, dia provide projector terus. So ni bilik kedua. Ni antara bilik yang terbesar dekat homestay ni. Ada bilik ayak. Lepas tu dia ada double bed, ada dua katil. Sama jugalah dia ada projector. Kat atas tu ada projector. So ni bilik yang antara yang terbesar jugalah dekat homestay ni. Bilik ketiga sama, dia ada double bed, still ada projector. Ni dia punya toilet lah. So setiap bilik memang ada toilet dia sendiri. Bilik keempat pun sama, double bed, toilet. Ni bilik kelima, ada baby dekat sini, ada projector. Lepas tu ada bilik ayak juga sama. Ni bilik 102, bilik yang paling kecil rasanya. Dia tak ada bilik ayak, cuma dia still ada projector and katil single. So toilet dia dekat luar lah, berdekatan dengan dapur. Mesin basuh, microwave. Ada ni siapa? Tok Melah. Melah tengah prepare. Ni dia punya island lah. Ni dia punya kitchen. Di tepi kawasan atas yang ni common space lah. Ruang tamu untuk bahagian tingkat 2. Dia ada kawasan untuk iron area. Bilik 201. Bilik ni kalau mau kita kena add on asing. So ni keadaan bilik 201 lah. Dia ada dry kitchen dekat sini, ada pool table, dia ada toilet, ruang tamu. Lepas tu bilik ayak ni dia sekali dengan bathtub. So bathtub ni dia ada satu je lah kat rumah ni. Dia ada dua sinki. Kat sini dia ada sinki. Lepas tu dia ada dalam bilik 201 ni dia ada dua bilik. Satu 201A ni bilik besar lah. Dia macam master bedroom. Satu lagi bilik, bilik ni dia kecil sikit, 201B. Yang ni bilik yang paling besar yang ada dekat villa ni. Dia sediakan TV dekat sini. Jadi table pool ni dia boleh pusing, dia jadi yang ada satu lagi games. Dia ada belah belakang dia, so kena pusing lah. Kedua, kat sini dia ada dua katil single, satu toilet. Lepas tu bilik satu lagi dia double bed, and ada toilet lah satu dekat sini. So untuk tingkat satu dia cuma ada 3 bilik. 2 bilik biasa, satu bilik besar lah. And dekat atas, so dia ada tingkat 3. Cuma tingkat 3 ni dia ada special room, which is dia ada bilik karaoke. Kasih tengah karaoke. So ni bilik toilet untuk dekat bilik karaoke lah. Aku suka homestay ni punya sistem lah. So dia pakai sistem scan sahaja. So semua pintu dia scan, and setiap bilik dia ada dia punya scan sendiri lah. So untuk contoh bilik 201, dia punya scan tu hanya bilik dia sahaja, tak boleh pakai untuk bilik yang lain. Tapi yang bagusnya setiap bilik punya scan tu macam hotel punya lah, nak masuk kena scan pintu tu kan. Yang bagusnya semua bilik
punya scan tu dia boleh scan main door. So siapa yang nak keluar ke apa ke tak ada masalah lah. Just nak masuk balik, just scan dia punya main door. Tiap bilik dia sediakan macam hotel punya scan lah. Ni dia punya access card. So nak masuk just tap sahaja boleh masuk dalam bilik. Cuma kad ni hanya boleh untuk bilik ni sahaja dan main door lah. So bilik lain dia ada kad dia sendiri. Memang aku dah try. Bilik kalau ambil scan ni, scan dekat bilik lain tak boleh, memang tak boleh masuk. Cuma kalau boleh kena ni lah, kalau tak ada orang tutup pintu, scan tak cabut, dia ada satu lagi backup card. Memang owner dah letak dekat situ lah. So apa-apa boleh ambil dekat situ sahaja. Ni dia punya backup scan card lah. Ada dekat sini. So ni dia punya backup. Kalau kata terkunci, ada scan backup kat sini. So memang owner dah start siap-siap kat sini lah. So tak ada masalah. Kalau terkunci pun bilik tu ada backup scan lah. So kalau dah ambil, dah scan, make sure letak balik kat tempat asal dia. Honest review daripada aku untuk homestay ni lah kan. Okay, homestay ni dia ada 10 bilik. Dia ada, setiap bilik ada bilik ayak, cuma satu je lah. Yang bilik single bed tu tak ada bilik ayak. Cuma bilik ayak dia bersebelahan sajalah, kena keluar daripada pintu bilik tu. Bilik ayak dia ada sebelah je. Overall okay, cuma ada beberapa masalah teknikal yang aku rasa owner kena solve cepat benda tu. Sebab yang tu adalah priority kenapa orang pilih homestay ni. Satu, sebab memang harga dia mahal lah, 1,888. Yang ni dia punya amount exact yang aku booking. Dia sebenarnya dia 1,488, cuma aku tambah bilik 201 tu yang ada 2 bilik, lepas tu ada pool table dan ada bathtub. Yang tu kena tambah 400 asing. Masalah teknikal tu contohnya bathtub dia tak boleh pakai sebab dia punya bila isi ayak tu dia akan meresap ke bawah jugalah, dia tak boleh bertakung. Yang tu masalah pertama. Masalah kedua, bathtub dia dekat bahagian tepi tu dia leaking. So yang tu masalah kedua lah. Masalah ketiga, dia punya kolam dia ada water jet and dia ada jacuzzi. So yang tu pun problem. And masa aku check in tu, lepas tu ada seorang staff dia main buat, then okey lah. Lepas tu bila dah settle benda tu, hari ni, hari kedua, benda tu dah tak keluar dah. Dia problem balik. So memang ada masalah lah benda tu. Yang staff bagi tahu memang ada problem sebelum ni. Yang tu memang kena solve cepat. Sebelum guest nak check in, dia kena make sure lah yang dia punya bilik semua dah ready. Sebab masa aku masuk hari tu pun, bilik 201 tu dia tak on dia punya DB. Yang tu pun salah satu problem juga, dia tak on dia punya DB. Ada certain bilik ayak lampu tak boleh buka, yang bilik bathtub tu lampu tak boleh buka. So antara tu je lah, mungkin kena well prepare sikit. Agak semalam sampai pukul 5 kot, ada masalah tu lah, bathtub tu bocor. Dia punya problem lah, dia punya kepala tu tak boleh pusing-pusing pun, dia punya tombol tu tak naik. So memang problem dekat 2 jam juga. Aku harap lepas ni owner ataupun staff yang jaga ni kena well prepared lah untuk guest masuk kan. Guest bayar harga yang mahal, tapi bila dapat macam ni jadi tak best lah. Kalau kita bayar 200-300 mungkin lah boleh pejam mata kan, tapi kita bayar dekat 2000. Karaoke okey, tak ada masalah. Pool table tu pun okey. Dia punya kelengkapan dekat rumah ni pun cukup. Cuma dia punya water filter lah untuk minum kan, dia tak pakai Kowe ke Kuku ke, dia pakai brand apa aku pun tak pernah dengar. Dia cuma ada ayak biasa dengan ayak panas je. Ayak sejuk pun tak ada. So yang tu kalau boleh kena ada penambahbaikan lah. Overall lain bilik semua okey, aircon semua okey. Yang tu je lah kot aku punya review.